Hai, hari ini saya akan mengajak anda cara-cara untuk menyelesaikan SQ. Untuk menyelesaikan SQ ni sangat mudah, sama seperti menyelesaikan piramid dan lebih mudah daripada 3x3. Jadi, mula kita hancurkan dulu. Okey. Jadi daripada sekarang kita akan mula untuk menyelesaikan. Jadi untuk buat setiap cube kita mesti akan buat base, iaitu kita mesti penuhkan base kita dulu, iaitu contoh saya pilih base saya warna putih. Jadi saya akan penuhkan tempat warna putih ni. Tapi bila penuhkan tempat warna putih, kita mesti mengikut warna tepi ni dengan betul. Contohnya macam ini. Yang ni warna biru dan warna hijau. Semestinya tak betul kan? Jadi kita mesti ambil warna yang betul. Okey, contoh yang ni warna merah. Okey, contoh yang ni warna hijau. Cari warna hijau, warna yang putih. Okey, macam ni warna hijau, warna putih. Jadi kita boleh pair dekat sini. Tapi macam mana kita nak masuk piece ni? Kita ada banyak cara. Ini cara yang pertama. Kalau kita pusing belah ni, putih dia ada belah ni, tolak macam ni, masuk. Nampak? Hijau. Kemudian dia ada satu lagi cara. Kita akan nampak yang ni warna oren dan yang ni juga warna oren. Jadi kita cuma perlu masukkan macam sini je. Okay, anda faham? Nampak? Jadi tinggal ada satu tu lagi. Jadi dia ada kat sini. Jadi kita perlu masukkan dekat sini. Kita hanya perlu naik atas, masuk, turun. Nampak? Dah penuh. Dan juga kadang-kadang dia akan muncul, kadang-kadang kita akan lihat warna merah dan pasangannya berada di sini. Jadi macam mana kita nak masukkan benda ni kalau ada kat atas, kat sini. Jadi kita perlu pusing 2 kali. Bawa dia pergi sini. Kemudian buat macam biasa. Ini masukkan, turun. Dia akan masuk. Okey, kemudian selepas dah buat warna putih ni, bagi sama dia punya first layer boleh katakan. Kemudian kita perlu siapkan step kuning. Jadi untuk siapkan step kuning, kita akan melihat ada 2 bahagian di depan, satu tepi, satu di tepi. Jadi untuk menyiapkan bahagian ini, kita cuma perlukan pandan di belah sini, turun sekali sini, turun sekali di sini, di sini, naik balik. Okay, anda nampak yang ni semua sudah jadi. Dan juga kadang-kadang anda akan berjumpa dengan anda akan jumpa yang 2 di atas, satu di tepi, satu di tepi. Cara untuk anda membuatkan yang ni, pandan di belah kiri, buat step yang sama juga pada yang tadi. Turun, naik dari sini, naik sini. Nampak? Kemudian anda akan jumpa step ini. Dan cuma buat macam biasa. Turun, turun, naik, naik. Okay. Kemudian selepas anda siap macam tu, anda perlu lengkapkan warna kuning di sini. Jadi bagaimana untuk anda masukkan warna kuning ini ke sini? First, anda perlu pandang ke belakang ini. Okay, anda boleh nampak. Kemudian ini berada di sini, kita pandang di belakangnya. Dan turun, turun, naik, naik. Okey, sabar dulu. Anda pandang ke belakangnya dan kemudian buat step yang sama. Turun, turun, naik, naik. Anda boleh nampak warna kuning sudah siap. Baiklah, kemudian selepas anda selesai buat warna kuning, anda akan jumpa seperti ini. Dia ada 3 yang tidak siap lagi. Untuk menyelesaikan ini, kita cuma perlu ingat yang ni masuk ke sini, warna merah pula masuk ke sini. Jadi kita cuma perlu ambil warna yang berada di hujung sini. Jadi kita buat step yang sama seperti step untuk penuhkan warna kuning. Turun, turun, naik, naik. Pandang di belakang, turun, turun, naik, naik.
Dah boleh nampak semua dah siap. Jadi hanya itu saja step untuk menyelesaikan Cube. Dan selamat berjumpa dan semoga berjaya.